Semua boleh. Kata Kelantan, kata Kelantan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya berada di lokasi Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2025 peringkat Negeri Kelantan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pantai Irama Bachur. Sekarang saya akan bertanyakan kepada penduduk setempat tentang majlis ini. Jom, majlis apa yang akan diadakan di Pantai Irama Bachur? Saya ada tengok dekat media sosial, dekat radio, dekat TV, dia orang ada mengatakan tentang kehadiran PMX untuk bersama dengan rakyat Kelantan hari raya lah dekat sini, dekat Pantai Irama Bachur. Yang saya tahulah. Okey. Sekarang ni kita nak, boleh tak tolong jemput orang-orang yang berada di Kelantan untuk datang ke majlis ini? Kita, siasat kita, mari belakang dekat Pantai Irama. Dengar khabar, dengar cerita, ada 100 ekor kambing bakar. Jomlah kita makan sama-sama deh. Jomlah. Mak, abah, kakak, adik, mak ngoh belum belakang deh. Mari Di sini. majlis apa yang akan diadakan di sini? Apa yang saya tahulah, kan diadakan satu majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Madani peringkat Negeri Kelantan lah. Kata Perdana Menteri kita, mari sini. Saya rasa mari-marilah ada persembahan Dikir Barat, penyanyian daripada Puan Mutiara Biru, Adik Ryan yang akan nyanyi sini semasa majlis tu. Apa majlis yang akan diadakan di Pantai Irama ni? Tak silap saya Hari Raya Madani dengan kita jumpa PM kan. Kalau ikutkan setahu saya lah, saya tengok, saya dengar kat radio, saya ada tengok tadi banner masa saya nak datang sini akan diadakan majlis sambutan Aidilfitri Madani dengan PMX. Saya excited jugalah sebenarnya, jadi saya nak ajak lah kan adik kakak, ramai orang Kelantan lah, especially orang Bachur, orang berdekatan ni. Marilah kita pakat-pakat ramai-ramai, ikut jam kan, biasalah ramai nak mari. Setahu saya ada van charter disediakan. Ada 3 tempat tak silap saya, tak risaulah. Tempat parking pun saya tengok macam banyak ni kali ikut. Itu je. Makin